Awak tok guru kita tak puasa, aku pergi rumah dia duduk bagus punya bantai nasi kandang bulan Ramadan. Itu khususiat dia. Yang ada khususiat ni, yang ada special case ni, Nabi saja lah. Jangan duk lajak pergi kat tok guru pula. Awak tok guru kita tak puasa, aku pergi rumah dia duduk bagus punya bantai nasi kandang bulan Ramadan. Itu khususiat dia. Apabila dia telah mencapai maqam mursyid, dia telah mencapai maqam golongan al-muqarrabun, terbuka hijab, dia di antara Allah, khas untuk makam ni, terangkat syariat pada dia. Yang ni yang puak-puak sufi duk guna. Awak tok guru kita, aku tak pernah nampak pergi sembahyang jemaat pun. Ada tok guru yang tak pergi sembahyang jemaat. Jadi kalau tuan-tuan nampak saya tak pergi sembahyang Jumaat, makam. Tuan-tuan jangan. Aku tengok ustaz jemaat pun tak pergi, duk minum kedai tu. Khususiat untuk guru-guru kita. Menikah tanpa wali, menikah batin. Panggil nak murid mai. Hak ada bini pun tak apa. Tok guru berkenan mai, panggil mai masuk bilik. Ini bukan cerita Walid, ni cerita betul. Siapa yang mengahwinkan kita tuan guru? Ini khususiat. Kita kahwin batin. Bolehkah saya pergi berkahwin dengan orang lain? Tak boleh, kerana mereka belum mencapai maqam. Hujah-hujah pok dungu ni, maqam. Yang kita ni 2 kali dungu, pergi percaya. Ada pula jemaat tak pergi. Bila kita tanya pasal apa tak pergi jemaat, dia berjemaat di Mekah. Mekah apa duk batak di rumah? Macam mana dia pergi ke Mekah? Dia naik apa? Kapal terbang 8 jam. Dia pergi dengan tikar ajaib, iaitu perjalanan ruh. Kita nampak jasad dia, tetapi ruh dia berada di belakang Imam Mekah. Kenapa? Macam mana dia boleh pergi dengan begitu pantas? Seperti mana Allah boleh memperjalankan nabinya 1 malam daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, demikianlah Allah boleh memperjalankan guru kita. Allah, guru kita. Yang ni namanya Guru Yahya. Semua masalahnya, yang anak murid semua kena buat. Yang tak payah buat, yang kuih longgak, yang kuih sonok, yang kuih syok, yang boleh hak sonok tu, hak boleh hak nu tak apa, hak ni tak payah, tok guru. Ajaran apa? Sedangkan kalau kita tengok Nabi punya ajaran, Nabi ni kuih longgak ke kuih ketat? Nabi SAW semakin banyak dia berpuasa, semakin banyak dia sembahyang, semakin banyak dia beribadah. Itu baru betul. Ini semakin tinggi maqam, semakin tinggi kewalian, semakin tinggi tahap mursyid dia, semakin kuih longgak, semakin apa pun tak gaduh. Lalah sekali apa pun tak payah. Guruku Yahya, afala ta'qilun, takkah kamu berakal? Hatta Nabi sampai akhir zaman sembahyang Jumaat, sampai bukan akhir zaman, akhir hayat sembahyang berjamaah, akhir hayat puasa, akhir hayat tak sampai makam Nabi ni. Nabi tu tak sampai makam. La haula wala quwwata.